kembali lagi kepada episod seterusnya podcast Sembang Sawit Emas yang dibawakan khas oleh AgroSearch ataupun baja sawit emas. Dan tagline kita, saya rasa dah ramai dah ingat kot. Sebutir baja, 1000 tuai. Alright, hari ni kita nak discuss lagi. Saya rasa tajuk ni maybe ramai yang suka nak tengok. Ramai yang rasa macam, aku kena dengar ni. Perkara yang sentiasa menjadi masalah untuk pekebun. Sampai ke hari ni. Sampai hari ni pun. Yang masih lagi apa orang kata, kita belum ada lagi apakah yang betul, apakah yang tak. Apakah solusinya? Ya, apakah solusinya. Iaitu baja tiruan. Baja tiruan. Kita boleh klasifikasikanlah baja tiruan ni kepada maybe dua. Satu tiruan, Satu tiruan, satu lagi adalah palsu. Tiruan ni bagnya sama. Tiruan ni bila dia meniru dengan jenama yang dah sedia ada. Dia tiru, dia pakai, dia reprint bag tu, bag sama tapi kontennya berbeza. Ataupun baja yang low spec. Nak kata low spec pun kadang-kadang tak ada spec. Tak ada spec pun. Low spec ke tak ada spec? Low spec ni mungkin maksud saya pun low spec ni contohlah. K30. Bila kita hantar ke makmal untuk hantar ke sampling, tinggal 15, tinggal 10. Ada juga yang tinggal 1 ataupun 0.5. Itu dah bukan low spec dah tu. Memang palsu betul. Itu memang tetapi itu saya kata tak ada guideline. Sebenarnya SIRIM tentukan guideline 8% untuk setiap NPK MgO, setiap satu unsur. Tapi kalau 30, K30 tinggal 5. Kita recap lah kita punya podcast sebelum ni. Kita ada cerita tentang formulation baja. Kat packing bag tu 15. Kita hantar lab, kita dapat 14.5. Adakah itu diklasifikasikan sebagai off-spec? Itu yang saya kata tadi, 8% tidak. Tadi. Yes, jawapannya adalah tidak. Sebab kita ada tolerance. Tolerance ni adalah plus minus. Lebih sangat pun tak boleh kalau 15 tiba-tiba kat dalam tu 17 pun tak boleh. Dia sebenarnya puan, tolerance ni adalah bergantung kepada 8% SIRIM. Sebab apa tau? Bila dia bercampur di setiap unsur, dia ada dipanggil antagonis. Maknanya bila kita contoh, dia ada satu dipanggil mother chart. Bila unsur ni berlaga dengan unsur ni, dia akan tarik unsur ni. So unsur dia punya nutrien akan turun. Rasanya nampak dekat screen. Boleh nampak MOP dengan AS dia ada apa orang kata hubungan yang melanggar antara satu sama lain. Tapi berdasarkan formulation yang kita dah ada yang establish ni, research tu dah kenal pasti dah. Okay, 15, 19 memang boleh buat. Dia takkan lari jauh. 10, 5, 20 memang boleh buat. Dia takkan lari jauh juga. Jadi sekarang ni persoalan kita adalah macam mana kita nak bezakan baja yang tulen dengan baja yang palsu? Okey. Sebenarnya paling tepat adalah kita ambil sampel, hantar kepada makmal. Okey, mula-mula kita tengok dari segi fizikal lah. Okey. Kalau daripada segi fizikal, yang pertama adalah packing bag. Okey, packing bag ni sebenarnya packing bag ni sangat mudah untuk kita kenal pasti. Biasanya yang original dia akan sharp. Printing dia akan sharp. Yang palsu ni dia kabur sikit. Macam dia, comot-comot. ada adjustment sikit. Hitam-hitam. Itu yang pertama lah daripada segi packing bag. Yang kedua daripada segi kandungan baja tersebut. So dalam pasaran kita, baja yang sangat banyak palsu ni memang surely lah baja MOP. Sebab semua orang nak buah besar, nak buah berat dan unsur untuk besarkan dan beratkan buah ni adalah MOP. Ia adalah kerana dalam unsur nutrien baja, K, MOP ni adalah yang paling utama untuk bunga, untuk buah. Jadi bila orang beli baja, bentuk dia senang dikopi. Bila orang beli baja, saya nak K tinggi sebab saya nak buah saya besar. Saya nak K tinggi sebab saya nak bunga betina pokok banyak. Jadi orang senanglah nak tipu yang ni. Bentuknya pula sangat-sangat macam garam. Macam garam, okey. So hari ni saya ada bawa sampel. Satu adalah MOP yang tulen dan satu lagi adalah MOP yang palsu. So mungkin semua boleh tengok. Saya tunjuk dekat sini. Okey, di tangan kanan saya ni adalah MOP yang palsu. Di tangan kiri saya adalah MOP yang original. So dekat sini nanti akan patutnya zoom. Cik Jamal kita teka dulu. Janganlah main teka-teka. Sebab rupa dia hampir sama sebenarnya. So secara mata kasar, macam mana kita nak bezakan dia? Okey, sebab biasanya untuk MOP yang palsu ni
geng-geng ataupun apa kita panggil konco-konco yang palsukan baja MOP ni biasa dia guna garam ataupun batu bata merah yang dihancurkan ataupun pasir. So dan dia akan tambah dengan color. Puan, dia akan tambah dengan color. Warna merah. Jadi dia akan gaulkan dan rupa dia akan seperti sebelah kanan saya lah. Okey, yang original ni adalah di sebelah kiri saya. So, kalau orang yang mungkin ada orang yang tak pernah tengok pun MOP original. Ni original. Dia akan percayalah dengan yang betul. tipu ni. Tapi kalau orang tu pernah tengok, mungkin dia boleh capture MOP yang original kena loose. Okey, MOP yang palsu ni dia agak lembab. Dia boleh genggam, dia bentuklah lembab-lembab tu. Nampak dia punya moisture dia tinggi. MOP yang tiruan ni dia halus. Dia lerai. Dia lerai. Okey. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi harga puan. Sebab MOP ni pun di antara bahan mentah yang harga dia agak mahal juga. Yelah, lebih kurang dalam RM100, RM95 ke RM100 untuk satu beg lah. Minimum harga lah. Tapi kalau yang palsu ni dia orang jual RM60. So di situ pun sebenarnya pekebun dah boleh tahu dah, bukan asal murah sebenarnya. Okey, satu cara untuk kita kenal pasti lagi adalah kita boleh masukkan dia dengan air. So kalau katakan base majority lah untuk MOP ni di Malaysia, dia orang suka guna garam. So garam ni dia campur dengan pewarna tau. So bila kita letakkan air, warna dia akan luntur, berbeza dengan yang original. So saya tunjuk sekejap lah. Nak tunjuk sekarang Saya tunjuk je sekejap. Okey, yang ni yang palsu. Mungkin puan boleh tolong angkat. Okey, ini yang palsu. Dan ni yang original, puan. Okey, yang ni yang original, puan. Saya tunjuk dekat kamera yang depan. Alright. Ni yang palsu. Yang palsu. Ini yang original. Nampak tak dia? Okey. Dia macam ni. Yang palsu ni nampak dia dah. Okey. Melekat antara satu sama lain MOP dah. MOP ni adalah yang saya dapatkan yang palsu dan original ni menggunakan beg yang sama. Saya tak nak sebut branding apa, tapi menggunakan beg yang sama, harga yang berbeza. Tak apa, nanti kita attach gambar nanti saya attachkan lah kalau mana yang nak tanya. Okey, kita boleh masukkan air. Masuk je banyak sikit kot. Cukup dah. Sebab saya nak tunjukkan warna tu dia akan turun. Lagi, okay. Ni lagi. Dia cukup puan. Okey. Okey puan. Stopkan dia. Okey. Kita tengok bila saya kacau, ini yang original tau. Bila saya kacau. Okey. Dan yang satu lagi ni yang palsu. So yang palsu ni semua bila kita angkat, boleh tengok tak? Dia sebenarnya hilang. Bukan hilang, dia warna putih. Nampak tak dia punya base ni? Boleh nampak air ni pun. Boleh nampak beza dia. Oh, nampak. Nampak. Boleh nampak dia punya medapan tu. Kalau digunakan garam, warna dia akan bertukar lah. Dia akan jadi warna putih. Nampak terus putih-putih ni. Mungkin cameraman kita boleh zoom kot. Later tak apa. Kamera kita ni dah cukup. Dah cukup rapat dah boleh nampak. Satu lagi Cik Jamal. Sejuk yang original sejuk. Dia sejuk. Macam air sejuk. Yang ini tak sejuk. Tak sejuk. Even kalau tak ada MOP original untuk di-comparekan pun, ambil je MOP yang murah RM60, RM70, RM50 lah satu beg tu. Ada. Letak dalam air, dia akan terus sejuk walaupun di tengah hari matahari rembang tu, dia akan sejuk. Yang original dia akan sejuk. Dia akan sejuk. Ini memang tak sejuk. Yang itu memang macam pegang air batu. Yes. Lagilah dalam bekas kaca. Itu yang berbeza. Itu salah satu cara lah. Ini warnanya dan nanti kita akan tengok beza dah. Okey. Sebenarnya puan, benda ni paling tepat lah makmal lah. Tapi takkan pekebun kecil nak hantar satu beg, dua beg ke makmal. Bagi saya lah kan mungkin lah, katalah satu kampung tu tiba-tiba ada lori masuk jual MOP harga RM60 kan. Panggil dia, beli satu beg. Jadikan satu beg tu contoh, jangan masuk dan jual ini lagi. Betul. Kita share dengan kawan-kawan kita, pekebun-pekebun yang lain. Ini adalah contoh yang bukan original. Tapi nak murah puan. Itu salah satu faktor yang saya rasa sampai hari ni kenapa baja tiruan ni masih berleluasa lagi dalam market. Masih ramai lagi yang boleh jual. Sebab di Malaysia, akta berkenaan baja ni masih belum dikuatkuasakan lagi. Salah satu juga poin adalah kita belum ada akta baja yang untuk mempertahankan. Sebab baja ni sangat mahal. Betul puan. Dan bila kita salah pakai baja, kita rugi masa. Kita rugi kudrat. Daripada tuan-tuan beli baja yang
tiruan ni, yang bukan-bukan ni, baik tak payahlah baja. Ya, betul. Pokok ada buah juga. Betul. Sama je. Sebenarnya pokok sawit ni kalau kita tak baja pun dia keluar buah pun. Ya, Cuma betul. beza daripada segi berat, daripada segi saiz tandan, itu saja. Yes. So kita memang boleh tengok dari segi fizikal lah. Betul. Kat mana kita nak beli, sama ada kedai yang jual. Tapi puan, kalau saya nak kata baja yang marking contohlah, saya ambil contoh common formula lah. 10, 5, 30. Tapi dekat dalam dia 0, 0, 2. Lagi satu kesian. So macam mana pekebun. macam mana kita nak bantu pekebun untuk dia orang kena pasti? Itu yang masa first kita explain adalah baja tiruan. Baja tiruan. Dia copycat baja yang dah ada. Yep. Lagi satu adalah baja yang tak yang low spec, yang tak ada spec kat dalam. Ya. Nombor 1, memang kena cari siapa pengeluar baja tu. Kita mesti kena tahu siapa pengeluar baja tu. Boleh Google kot. Nombor 2, sebab sekarang senang. TikTok ada, internet ada, Facebook ada. Diorang mesti akan kenalkan diri diorang siapa. Ya, betul. Okey, nombor 2, harga. Kalau formulation yang sama, contoh 10, 5, 30. Pengeluar A jual berapa harga? Pengeluar A B jual berapa harga? 100. Yang pengeluar ni hanya jual RM70. Yeah. Dia agent. Kena faham kilang jual pada pengedar. Stokis jual pada kedai baja. Yes. Kedai baja jual kepada pekebun. Takkanlah harga RM60. RM70. Tak masuk akal. Kalau seorang ambil RM10 satu beg, akhirnya satu beg tu nilai dia RM30 sahaja. Sebab itulah pekebun dapat bila kita hantar ke makmal. Ya. 1, 1, 1, 1, 2, 3. Ya. So itu yang kita kata, macam puan cakap dia lah. Tapi kan ada tau Cik Jamal, ada orang kata saya pakai formulation ni yang orang dah cakap pun tak ada content dekat dalam dia. Tapi kenapa kebun saya banyak buah? Okey, sebab tu saya kata kita kena tengok base baja yang dia buat tu base dia apa. Kalau dia gunakan base baja tu, contohnya apa Cik Jamal? Base baja yang boleh membantu, tiba-tiba kebun dia banyak buah. Tapi baja low spec ni. Kita beli baja ni, kita tengok NPK. So baja untuk daun, baja untuk batang dan akar, baja untuk buah. Tapi ada MGO. Majority saya boleh katakan dalam pasaran yang palsu ni dia menggunakan JML ataupun dolomite yang mana function dia adalah menetralkan pH tanah. So kita kena faham, kita tanam pokok sawit dah lama, 15 tahun. Mungkin pada 5 atau 6 tahun awal kita pakai baja yang betul. Tetapi baja tu nutrien dia tersimpan dalam tanah sebab nutrien terkunci. Tanah dia berasid. Bila yang geng-geng yang buat baja palsu ni menggunakan JML sebagai base dia orang untuk buat baja compaction ataupun granular atau whatever type of fertilizer lah. Dan dia gunakan baja tu untuk tabur di kebun dia. So tanah takkan subur balik. Dan dah terbukti mereka dapat hasil yang okey. Tapi tak lama. Setahun. Tahun kedua. Tahun ketiga terus kuncuk. Sebab nutrien dalam tanah yang sedia ada tu dah habis dah. Dah habis dah. Dan tak ada bekalan baru. Ya, betul. Apatah lagi kalau tanah tu dah masuk generasi kedua atau ketiga, dah pernah replanting. So memang perlukan top up daripada luar untuk NPK MGO. Jadi pernah ingat tak masa kita buat jelajah sawit emas kita pergi Felda Tersang Ada Tersang. Ya, ada. Di Felda Tersang Di Felda Tersang. Pak cik tu depan muka saya. Alah, kau nak jual baju kau. Memanglah kau cakap baju kau bagus. Tapi tuan perasan tak? Dia patah balik kan? Tapi kita macam wah. Garang pakcik ni. Garang pakcik ni kan? Ada yang sampai nak menangis kena dengan pakcik tu. Tapi betul. Akhirnya dia cakap tak apalah. Aku nak 5 beg. Yeah. So dia try ambil juga 5 beg tu. Dan akhirnya dia terus pergi ke pengedar kita di Felda Koyan dan continuously sampai hari ni lah. Dan kita ada ejen di Felda Sungai Koyan 1. Jadi kita dapat develop ejen kita kat situ bila kita keluar, kita jumpa dekat diorang. So memang diorang akan marah sebab marahlah. Walaupun satu beg RM70, tapi kau dah beli 30 beg. Dah berapa dah kan? 70 kali 30. RM2,100. Dengan harapan aku dapat hasil. Kenapa tak beli baja, tambah lagi RM15 ke RM20, dapat baja yang betul-betul original. Ya, betul. Membantu peningkatan hasil daripada membazir lah. Bagi saya membazir. Cuma tanggungjawab sebagai fardu kifayah kita hari ni, saya cuma boleh sampaikan saja. So selebihnya keputusan di tangan pekebun. Betul. Kita memang kena bertanggungjawab macam tu sebab masa depan industri terletak kepada pilihan pekebun sendiri sebenarnya. Puan, tak silap saya dalam Malaysia, pekebun kecil menguasai lebih kurang 12% jualan, tak silap saya. Dalam data yang MPOB dah present
sehingga 2024. Okay. Sebanyak 75% kalau tak silap saya adalah organized smallholder. Okay. Dan juga ladang-ladang swasta yang besar macam Sandabi, macam IOI. Okay, lepas tu kita ada lebih kurang berapa persen 14 ke 12? Saya tak ingat. Cik Jamal ni tanya saya tak buat data lah. Bukan maksud saya. Pekebun kecil ni pun masih besar. Pekebun kecil saja lebih kurang 14.7% adalah smallholder. Yes. Daripada berapa juta hektar. So sangat besar. Jadi pekebun-pekebun ni memainkan peranan walaupun pakcik ada 10 ekar je, walaupun pakcik ada 5 ekar je. Sebab tu pakcik adalah penyumbang kepada ekonomi negara. Sebab tu MPOB sangat tekankan MSPO. So bila ada MSPO, amalan peladangan yang baik. Jadi di situ pihak MPOB membantu pekebun. Boleh ke pakai baja ni? Adakah baja ni betul? Baja ni tiruan? So boleh juga refer dengan MPOB. Seterusnya, kita dah bincangkan baja tiruan ni kan. Apa efek? Sejauh mana kesannya terhadap kebun bila kita pakai baja tak tulen ni? Dia sebenarnya puan, kesan baja ni dia bukan on the spot. Okay. Sebab tu yang buat baja-baja palsu ni dia boleh katalah orang tu dah pakai 3 pusingan lah baja tiruan. Okay. What happened to the kebun after a year? Okay, biasanya after a year, yang pertama adalah pelepah tu akan start kuning lah. Pelepah tu akan start kuning. So dah tak ada pembentukan buah baru. So benda-benda ni nampak pada mata kasar. Cuma masa tu bukan on the spot. Setahun setengah, 2 tahun memang totally nampak. Puan. Okay, saya nak petik lah satu ayat, satu keterangan daripada buku yang dikeluarkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia. MPOB Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Buku ni tentang perusahaan sawit di Malaysia, ada 8 duan. Ini dah edisi keempat dah. Datuk DG kita pun salah seorang daripada auditor. Untuk ni Datuk Parviz. So dalam ni untuk tajuk tentang hasil pokok sawit pokok matang berumur lebih daripada 6 tahun akan menghasilkan 2 pelepah sebulan. Maknanya pelepah baru lah puan. Okey, setiap pelepah boleh menghasilkan tandan buah jika tidak terlibat dengan proses-proses fisiologi. Maksudnya tak terlibat dengan permasalahan. Tu dia. Problem-problem kat kebun lah. Contohnya cuaca, banjir ke, kemarau ke, kesuburan tanah, serangan perosak, penyakit, pemangkasan berlebihan, overpruning. Okay. Macam saya baca tadi setiap pelepah boleh hasilkan tandan buah. Sebulan, setiap pokok sawit akan hasilkan 2 pelepah baru. 2 pelepah baru ni akan hasilkan 2 tandan buah. Okey? Jadi satu pokok sebulan dia akan keluarkan bunga baru. Untuk jadi buah bulan seterusnya. Satu pokok ada 2. Satu ekar ada 55 pokok. 55 pokok darab 2. Sebulan ni sebulan. 55 darab 2. 110 tandan sawit. Untuk seekar. Okey puan. 110 tandan sawit ni katalah berat paling minimum berapa? Saya ambil 10 kilo lah satu tandan. 10 kilo Tapi ada yang dapat 30 kilo tu. Okey lah. It's to be fair 15 kilo lah satu tandan. 15 15 kilo kita darab dengan 110 tandan satu ekar So kita akan dapat 1650 kilo. 1650 kilo maksudnya 1.65 tan. 1.65 tan. Jadi orang yang pakai baja betul, penjagaan kebun yang betul, dia boleh dapat maksimum sehingga 1.65 tan satu ekar sebulan. Wah. Ada orang kata kita buat cerita ni 1 ekar 1 tan. Tapi target kita adalah 1 ekar 1 tan. Secara umum. Ini buku yang saya baca dekat sini. Anda semua pun boleh beli buku ni dengan MPOB. So, saya nak discuss. Sebenarnya apa tu puan? Sebenarnya saya cerita pasal benda ni. Kita punya TikTok lah. Okey. TikTok kontroversi kita kan kena TikTok kecam. Ni. View yang sangat tinggi. TikTok kita ni kena kecam sebab ada customer kita cerita. Dia 4 ekar tapi dapat 7 tan. So kalau 4 ekar dia dapat 7 tan. 7 tan bagi 4 ekar berapa? Maknanya purata lebih kurang dalam 1.75 tan sebulan. So logik tak? Dia dapat
tan tu untuk 4 ekar. Kalau puan tanya pengalaman saya lah, logik tu memang logik puan, tetapi bukan setiap bulan. Ya. Di sini kami nak terangkan 321 view ke? Ribu viewer. Cuba tengok, cuba pusing kat kamera puan. Sekejap. Ni dia. Cuba pusing. Ejen kita ni. Berapa view pun? Ada 321 view, 300,000 view. 300,000. Saya faham. Ramai yang melenting. Biar betul ni penipu ni. Ni nak jual baja dia ni. Sebab tu cakap macam tu. Tak, okey. Dia dapat setahun sekali. Rezeki dia. Mungkin rezeki dia dapat 2 kali. Maksudnya dalam 12 bulan tu dapat kita sekali. Kita tak tahu cara dia jaga kebun dia. Kita tak tahu cara dia pruning. Kita tak pasti. Tapi bila dia katakan tu adalah benda yang bukan dongeng. Tak dongeng pun sebenarnya. Akan ada masa maksimum untuk kebun tu. Waktu puncak. Akan ada masa minimum. Tapi minimum pun kita nak paling lah 900 kilo. 800 kilo satu tan. Satu ekar. Kita 1 ekar. 1 ekar pun. So maksudnya bila kita pakai baja yang betul. Baja yang betul, pengurusan ladang yang betul. Baja yang betul, yang paling penting baja yang betul kita kena kerja lebih sikit lah. Kita kena kerja lebih sikit cari ilmu. Cari source dia di mana. Kita boleh call. Betul. Kita tak tahu boleh suruh anak kita carikan. Yang jadi masalah puan, yang baja-baja palsu ni, yang kita topik awal kita tadi, dekat packing bag tu tak wujud pun alamat tu. Tak wujud pun nombor telefon tu. Tapi beli sebab murah. Itu yang saya kata, bukan pendedak aras dia adalah harga, bukan. Sebab masih lagi saya rasa kita semua dah war-warkan dah. Contoh jenama tu adalah jenama tiruan. Tapi masih lagi ada yang post, nak tanya baju ni okey tak? Nak tanya baju ni okey tak? Sama ada orang yang tanya tu adalah penjual baju tu ataupun orang yang tanya tu memang dia tak tahu langsung. Kalau tak tahu mungkin kawan-kawan pekebun boleh bagi tahu lah. Jadi kita nak supaya fighter sawit kita kat sana dekat luar cari masa, cari effort sikit untuk cari baja yang betul. Betul puan. Dan peniaga-peniaga baja pun janganlah menganiaya kebun. Kita harap peniaga-peniaga baja ni boleh berniaga dengan cara yang beretika lah. Kena ada etika sebab kita meniaga ni bukan hanya di sini. Dia akan berpanjangan InsyaAllah. Kita berharap supaya sawit emas pun sama bertahan. Jadi macam yang saya cakap tadi, kita terangkan 1 ekar boleh pergi sampai 1.65 tan tu. Bukan baja sawit emas itu adalah normal situation sebenarnya. Normal situation sebenarnya. Tapi kita taklah cakap dengan orang mesti capai 1.65 tan seekar. Tak. 1 tan pun cukup dah. Kita punya target sawit emas punya trademark adalah 1 ekar 1 tan. Secara konsisten. Maknanya kalau contoh ada 10 ekar, mesti dapat setahun 120 tan. Ada plus minus lah. Plus minus lah. Tapi tak mustahil ada sebulan atau 2 bulan hasil tu dia akan tinggi. Pergi sampai 1.6 tan, 1.8 tan. Tapi ada waktu waktu pokok sawit rehat ni, ada orang kampung panggil melawas lah. Sebenarnya dia berehat sebenarnya. Mungkin dapat 800 kilo, 900 kilo. Tapi average yang kita nak setahun adalah 120 tan untuk 10 ekar. Selalunya melawas ni kan, berapa lama tempoh melawas ni sebenarnya? Dia sebenarnya puan, melawas ni kalau kita guna baja yang bagus, yang konsisten, penjagaan kebun yang baik, amalan peladangan yang betul, sebenarnya itu adalah tempoh waktu dia rehat. Sebab kalau puan perasan, pokok sawit ni buah dia bertingkat. So bila habis 3 tingkat atau 4 tingkat ni, kita tak nak dia stop. Yelah bertingkat tu bila kita baca tadi, setiap bulan mesti ada 2 pelepah baru. Maksud setiap bulan mesti ada 2 buah baru. Jadi bila kita harvest keluar baru. Macam kita betul. Manusia pun kita penat. Jadi setahun mesti ada sekali yang dia akan rehat. Sebab berapa bulan? Kalau betul-betul daripada kudup ataupun daripada mayang, nak pergi kepada jadi buah tu, ambil masa 8 bulan minimum. Lama puan. So maksudnya akan melawas 8 bulan lah. Kalau kosong-kosong betul, memang dah habis langsung, memang lama lah. Tetapi kalau sekiranya tandan yang terakhir, ataupun circle buah yang terakhir tu masih ada, dan kita nampak ada mayang baru. So taklah lama. Sebab tu kita kata, bila ada orang, melawas tak boleh membaja. Itu pemikiran yang tak tepat bagi saya. Jangan betul. Skip pusingan membaja sebab dia membantu. Itu pun salah satu poin kita juga. Jangan skip pusingan membaja. Jangan skip. Sikit tak apa, kerap. Sebab bagi saya logik lah, walaupun melawas ke, tak melawas ke, even masa melawas lah,
kita mesti kena baja. Mesti kena baja. Mesti nak kena makan. Contoh bulan 1 kita dah bagi baja. Bulan 4 tiba-tiba bulan 4 dia melawas, kita tak baja. Tak boleh. Semakin dia sakit, dia bila dia berehat tu maksudnya dia perlukan nutrien yang lebih untuk develop next circle. Betul. Jadi kita nak supaya baja tu mesti kena teruskan. Setahun 3 kali ataupun setahun 4 kali tu masih kena teruskan lagi. Minimum 3 tahun sekali, 9 kilo sepokok. 3 tahun sekali? Sorry. Minimum 3 pusingan setahun. Setahun sekali. Jangan salah cakap Cik Jamal. 3 pusingan setahun. Untuk setahun 3 pusingan. Yes. 9 kilo untuk setahun. 3 kilo satu pusingan. Puasa ni puan tu yang dia kantong syuting masa puasa. Dia terlanggar-langgar sikit. Biasalah tu. Okey. Itulah cara nak dapatkan hasil. Memang nombor 1 baja apa yang kita pakai. Nombor 2 pengurusan ladang. Nombor 3 cuaca. Pandangan saya sebenarnya nombor 1 yang paling penting adalah kelun baja tersebut. Ya, betul. Kelun sangat penting puan. Yang kedua adalah pengurusan ladang. Kelun ni pula. Ada orang kata dia pakai baja ni buah dia besar. Dia pakai baja ni buah dia banyak. Sebenarnya baja ni merangsang kepada kesuburan setiap benih tu, kesuburan setiap pokok tu. Kalau benih awak jenis buah yang besarlah dia. Kalau pokok tanda awak jenis tanda kecil tapi banyak, so begitulah dia. Contoh saya beritahu macam yang Gambi, Felda gunakan benih yang Gambi sebab tandan tak besar tapi banyak. Sebab majoriti kawasan Felda kawasan berbukit. Jadi bila tandan tu kecil, dia orang senang nak harvest bawa keluar hasil. Bayangkan kalau tandan tu satu tandan 50 kilo, 60 kilo, macam mana nak harvest buah atas bukit tu? So maknanya ada sebab dia. Ya, betul. Ada sebabnya kenapa benih yang ni, kenapa benih yang ni. Sekarang pula ada benih baru yang bagus tu kan Cik Jamal. Apa dia nama? Sawit Kinabalu Sawit Kinabalu pun ada. Sawit Kinabalu yang agak terkenal sekarang. Benih-benih daripada MPOB. Nanti kita boleh share mungkin satu topik lagi berkenaan dengan benih sawit. Yes. Mungkin kita boleh jemput yang lagi pakar kan. Kita yang kami kongsikan ni. Jadi apa yang saya ambil tadi daripada buku MPOB ni adalah untuk tekankan. Walaupun baja apa pun yang kita pakai, dapat tak 1 ekar 1 tan minimum ataupun lebih. Jadi kita tak nak orang itu satu indikator lah. Satu penanda arah sebenarnya. Sekarang ni bila dah dengar ni, tanya diri sendiri. Aku dapat tak 12 1 ekar aku dapat tak 12 tan? Biasa jumpa pekebun. Saya dapat. Setiap bulan ke makcik? Tak. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu yang kita tak nak. Sebab dia tak memaksimumkan hasil yang sepatutnya dia dapat. Betul. Sangat rugi sebenarnya. So puan, saya rasa mungkin kita boleh bersiaran lagi pada next punya topik. So far apa yang kita dapat simpulkan dekat sini adalah baja tu betul atau tidak untuk straight fertilizer untuk baja tunggal kita boleh tengok daripada mata kasar. Macam kita dah buat contoh tadi, mesti sejuk ya. Nampak tak masih pekat lagi merahnya. Yang ini dah habis dah. Dah larut lah. Macam kita masak garam, macam kita masak makanan, kita letak garam, dan dia akan larut. larutan tu berdebu macam tu kan. Okey. Kita boleh nampak daripada mata fizikal. Nombor 2, kalau baja yang low spec, cari siapa pengilangnya. Siapa pengeluar A, pengeluar B, pengeluar C. Siapa mesti tahu. Kalau kedai baja, kalau dekat kedai baja tanya siapa pembekal. Mestilah ada syarikat yang jual dekat kedai baja tu. Betul. Dan nombor 3, tengok kembali kepada hasil kita. Tengok kembali pada hasil kita. Kita pakai baju pelik-pelik ni, hasil kita okey tak? Betul puan. Adakah sebab dia macam pelaburan puan sebenarnya. Kita labur banyak, hasil yang banyak. Tapi kalau kita labur rasanya banyak, tapi sebenarnya tak banyak sebab palsu. Saya nak jugalah tekankan dekat sini, kita sebagai penjual baja, kita sebagai pengedar baja, kasihanilah pekebun-pekebun ni. Bukan hanya untung Janganlah semata-mata lah. aniaya mereka. Bukan hanya untung semata-mata. Jangan, sebab kita sanggup. Unless memang orang tu kata, tak ada, saya pakai baju ni memang okey. Saya suka. Saya nak. Itu terpulang pada dia. Terpulang pada dia lah. Tapi bila dia datang balik pada kita, hasil aku tak naik lah, hasil aku tak tinggi lah. Di situ kita dah ada share, kita akibatkan kebun dia tak ada hasil. Hasil tu kita dah ada share dah kat situ. Jadi saya rasa sangat penting lah untuk kita ambil berat dan kerja lebih sikit. Okey, Cik Jamal? Kita cuma menyampaikan apa yang kita kongsi daripada sisi pandangan kami. Ini adalah perspektif
Ini adalah perspektif kita based on experience yang dah bertahun-tahun. Yang dah berbelas tahun. Dan kita pun bukannya duduk kat sini, kita baru buka company semalam. Ya, betul. Kita pun bukan ada dekat sini baru 2-3 bulan. Tak. Dah banyak jatuh bangun, dah banyak kena sepak terajang, dah banyak kena makian dah. So kami tak nak, kami cuba kongsikan ilmu yang bermanfaat. Ya, betul. Selagi yang kita mampu untuk kita kongsikan benda yang baik, yang membantu pekebun. Okay Puan, akhir kata Puan? Akhir kata, sebelum beli, semak dulu. Sebelum kongsi, semak dulu kan? Sebelum beli, semak dulu. Dan juga kita punya tagline, sebutir baja, 1000 tuai. Jumpa lagi. Kita jumpa next round. Bye.